Kepada korang yang mencari ni extension jenis railing ni kan, yang ni design lama. Kalau belum beli lagi, beli yang design baru ni. Siap ada lampu kat bawah ni kan. Lampu jenis warm ni dengan dia punya LED display. Korang tengok aku on kan Lampu hidup, ada display voltage dengan ada lampu malam ni guys. Letak dekat bilik tidur ke, dekat kabinet dapur korang tu memang cantik lah. Contoh kalau korang beli banyak, kita just masukkan dekat sini, pusingkan saja. Macam ni dia ada jenis universal ada, UK plug ada, Type C ada, Type A ada. Kalau korang nak beli UK plug boleh beli semua. Yang best kali ni boleh alihkan kita boleh just nak rapat boleh, nak jarak-jarak pun boleh. Yang terbaru ni guys, dia support 8000 watt guys. Nak masak nasi boleh, water heater, iron baju ke, yang ni dia support Yang penting sekali korang kena gunakan kabel yang proper 2.5mm tu, yang tebal sikit. Package dia korang akan dapat sekali dengan dia punya bracket ni, ada lubang tu kan. Skru dan wall plug pun disediakan sekali. Korang just attachkan kat belakang ni, korang drill korang punya dinding tu, nanti dia akan melekat dengan cantik lah. Letak dekat kabinet dapur boleh, ruang tamu boleh, dekat setup PC korang pun cantik tau. Siap ada lampu macam ni. Bila korang off, dia akan terpadam. Bila korang on, dia akan hidup lah. So, kalau minat dengan extension jenis railing ni kan, design terbaru guys, tekan link kat bawah.